Alam ini adalah amanah. Air yang mengalir memberi kehidupan. Namun apabila melimpah, ia menguji kesiapsiagaan, keprihatinan dan tanggungjawab kita sebagai manusia. Di sinilah peranan ESG bermula, bukan sekadar kelestarian alam, tetapi kesiapsiagaan menghadapi risiko, keselamatan nyawa dan kekuatan komuniti yang saling mendukung. Program ESG ANJ1, JKKPAS J1 dan GFM Johor merupakan satu inisiatif tanggungjawab sosial dan kelestarian yang memfokuskan kepada kesiapsiagaan, keselamatan dan tindak balas bencana banjir khususnya di kawasan Johor Bahru. Ia bertujuan meningkatkan tahap kesiapsiagaan semua anggota kerja serta jentera di J1, di samping memperkukuh keupayaan tindak balas awal apabila bencana melanda. Dalam program ini, 1 pot besar dan 2 pot kecil telah berjaya diuji dalam persekitaran sebenar sebagai persediaan menghadapi bencana banjir. Ujian ini memastikan setiap aset bersedia, selamat dan berfungsi optimum untuk digerakkan segera demi melindungi nyawa dan komuniti. Program ini turut dimulakan dengan aktiviti penanaman anak pokok bakau sebagai simbol komitmen terhadap perlindungan alam sekitar dan keseimbangan ekosistem pesisir. Kerana kelestarian hari ini adalah perlindungan untuk generasi akan datang. Andainya dapat kuulang semula suatu zaman yang bernama remaja, akan terpelihara segala milikku hanya buatmu. Lautan mana yang tidak bergelombang, bumi yang mana tidak ditimpa. ESG Play Area. Nanti kita boleh buat lagi, saya boleh panggil penghulu untuk sama-sama, insya-Allah. Mungkin saya boleh panggil lagi orang-orang kampung untuk bersama di dalam komuniti masyarakat. Terima kasih. Untuk makluman, kita sebenarnya ada 2 aktiviti. Di mana satu ESG dan satu lagi adalah melibatkan dengan kerjasama Unifleet lah. Unifleet logistik yang more on pengujian bot yang telah mereka perolehi. Tahniah kepada TNB terbaik. Terima kasih kepada TNB Johor dan mudah-mudahan kita diberkati. TNB Johor terbaik. Yeah. Terima kasih. Salam tabung untuk bersama. Inisiatif ini juga menjadi platform memperkukuh hubungan dan kerjasama antara 15 unit TNB Johor Bahru J1 berpusat di Pejabat Kempas. Apabila kita bersedia bersama, kita melindungi bersama dan kita bangkit bersama. Buat bersama, menang bersama, jadi bersama. People first, safety always. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan.
di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh.